Rupa-rupanya kita merancang, Allah merancang. Sebaik-baik perancang adalah Allah. Apabila yang kita tak minta, yang kita sangkakan buruk tuan-tuan dan perempuan, yang kita hina dia macam anjing, yang kita kata dia macam-macam tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, meremang bulu roma aku lah hari ni. Kau tengok hari ni bila dia buat. Dia buat kerja hari ni. Masya Allah. Saya call anak saya tadi, cakap, weh, gila lah dia ni. Asyik tangkap sana, tangkap sini. Apa benda dia ni? Dia memang dia tolong orang apa semua. Kau ingat tak bapak bantai dia macam mana dulu? Masya Allah. Ini bukan nak cakap apa lah. Aku hentam dia, tak ingat dunia tau. Kita nak lebih daripada kuasa Allah. Allah bagi, dia pilih pemimpin, dia letak situ. Kita kata, tak ada, tak betul ni, tak betul. Kita nak jadi lebih tahu daripada Allah. Allahu Akbar. Korang sangka tak? Dia boleh jadi Perdana Menteri dan dia tangkap perasuah-perasuah yang selama ni semua terbenam, semua